Bila waktu terbaik untuk kita jual emas yang kita dah beli, tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, apa yang dikongsikan oleh mentor saya iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, waktu terbaik untuk kita jual emas hanya ada pada 3 keadaan. Pertama tuan-tuan, apabila matlamat simpanan kita dah tercapai. Tuan-tuan nak pergi umrah, nak pergi haji, nak kahwin, dana persaraan, dana pendidikan anak-anak dan sebagainya, capai sahaja matlamat tersebut, tuan-tuan boleh jual emas-emas yang tuan-tuan ada untuk sempurnakan matlamat yang tuan-tuan simpan tadilah. Yang kedua tuan-tuan, apabila ada peluang untuk tuan-tuan tukar kepada aset yang lebih bernilai. Contoh tuan-tuan simpan 250 gram ni adalah untuk bina rumah sewa. Jadi apabila tuan-tuan dah ada tanah dan harga emas pun dah naik sesuai dengan kos yang tuan-tuan nak bina rumah sewa tadi, tuan-tuan boleh jual sahaja item 250 gram ni untuk bina sebuah rumah sewa. Dan yang ketiga adalah apabila berlaku kecemasan. Apabila berlaku kecemasan tuan-tuan, waktu inilah kita boleh jual emas yang kita ada. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita tidak meminta-minta dengan orang lain ataupun tidak menyusahkan orang lain. Jadi kita jual sahaja emas yang kita ada tadi. Apabila berlaku 3 keadaan ini tuan-tuan, maka tuan-tuan boleh sahaja jual emas yang tuan-tuan beli tadi. Jadi nak kata tuan-tuan nak saya bimbing tuan-tuan boleh kasih simpan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya.